Hari ni kita akan tengok dua jenis trend. Uptrend dan juga downtrend. Secara idealnya, semua trader nak melabur tanpa melawan trend. Maksudnya apa? Beli masa uptrend, jual masa downtrend. Ingat, trend is your friend. Sekarang, jom kita tengok 3 cara nak identify trend market. Step pertama, anda kena tentukan dulu tempoh masa chart yang anda nak kaji. So in this case, saya dah color code. Color biru, color coklat ataupun color merah. Let's take biru for example. Cara yang kedua, anda kena bulatkan titik-titik tertinggi dan juga titik-titik terendah. Okay, in this case. Maksudnya apa? Bukannya paling tinggi, tak. Titik tertinggi sebelum dia ubah pergerakannya. So in this case, ini 1, 2, 3. Kalau titik yang terendah, kat bawah 1, 2, 3. Step yang ketiga, senang saja. Buat garisan, cantumkan titik-titik tertinggi dan juga titik-titik terendah. So in this case, anda akan nampak this is upwards. So maksudnya dia uptrend. So let's say lah saya ambil tempoh masa color merah. So kalau saya dah buat step 1, 2 and 3, anda akan lihat garisan dia turun ke bawah. So this is downtrend. Nampak macam mudah, tapi sebenarnya tak senang. Berminat nak tambahkan kemahiran saham? Komen nak.